بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 4 hari bulan 3 26 14 Ramadan 47. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam, di mana pada siri ini kita akan baca ayat 1, 2 dan 3. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah SWT nyatakan kepada kita tentang al-ghayatu min inzalil Quran, fungsi ataupun tujuan Al-Quran itu diturun untuk mengeluarkan manusia daripada gelap kufur kepada cahaya iman, daripada mungkar maksiat kepada taat dan baik. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan wailun lil kafirin, celaka besar kepada mana-mana orang kafir di atas dunia ini. Bagi mereka azab neraka yang dahsyat kalau mereka tak taubat beriman pada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala nyatakan siapakah al-kafirin. Dalam ayat 3 disebut 3 sifat mereka yang jahat itu. Yang pertama, cintakan dunia, tak peduli akhirat. Yang kedua, menyekat manusia dari jalan Allah. Yang ketiga, mereka nak pesongkan ayat-ayat Allah mengikut hawa nafsu. Maka Allah jatuhkan hukuman kepada mana-mana orang yang terjebak dengan 3 perangai kafir ini. Ulaika fi dhalalin ba'id, mereka lah orang yang sesat, jauh daripada jalan yang benar. Orang yang sesat jauh daripada jalan yang benar, iaitulah orang yang apa? Yang tidak ikut arahan Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, itu mukaddimah. Sekarang kita baca ayat. Kita baca ayat. Bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 480. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون
يبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Tengok terjemahan. Alif lam ra, alif lam ra ini dia panggil huruf al-muqatta'ah. Penjelasannya telah dihuraikan dalam nota yang ketujuh ketika kita bincangkan tentang alif lam mim di awal Al-Baqarah. Ini ialah kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari kegelapan gelita kufur syirik kepada cahaya iman dan tauhid dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang Maha Kuasa lagi amat terpuji. Ayat ini para jemaah sekalian, kita dah bincang dalam siri yang lepas bahawa biasanya kelebihan surah Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Ra, surah Alif Lam Ra ni dia akan gimana? Dia akan pergi kepada nama surah selepas pada itu dia disebahkan kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Disebahkan kepada para nabi alaihimussalatu wassalam. Disebah kepada nabi alaihimussalatu wassalam. Itu di antara kelebihan dia. Alif Lam Ra. Jadi dia panggil huruf al-muqatta'ah, huruf dibaca secara terputus, alif lam ra, tulis sambung. Jadi para pelajar, tanda di sudut fakta kita dah bincang semalam, terdapat 5 surah dalam Quran yang dimulakan dengan huruf al-muqatta'ah, alif lam ra. Surah Yunus, surah yang ke-10, surah Hud 11, surah Yusuf 12, surah Ibrahim surah yang ke-14, dan satu lagi surah nama dia Al-Hijri, nama tempat. Jadi itu dipanggil 5 surah dengan alif lam ra. Maka biasanya lepas alif lam ra dia akan mari surah tu jadi nama anbiya, kecuali suratul Ra'di ada tambahan mim, alif lam mim ra. Dia tak nisbahkan surah itu kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Itu dari sudut fakta yang telah kita bincangkan dalam siri yang lepas. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita nak pergi kepada fungsi Al-Quran. Jadi alif lam ra ni sudah bincang, dipanggil huruf muqatta'ah. Dalam kitab Pimpinan Ar-Rahman sudah bincang dia punyanya perbahasan di nota nombor 7 ketika huraian tafsir kepada awal surah Al-Baqarah. Baik, kita pergi pada fungsi Al-Quran. Kitabun anzalna. Ingat, dalam akhir surah Ar-Ra'di, likulli ajalin kitab, kaf ta alif ba. Masih ingat ke tidak? Kalau ingat jawab, ingat. Perbezaan tulisan Rasam Osmani dengan tengok ayat kita ni, kitabun tak ada alif, yang adanya dia panggil mad panjang, kitabun. Tapi likulli ajalin kitab ada alif. Les, ingat ke tidak perbahasan kita yang lepas? Jawabnya na'am. Biasanya yang ada alif tu dia panggil kitab amali, praktikal dalam kehidupan seorang manusia. Setiap orang tu ada tempoh kitab catatan suratan yang telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap orang. Kitab. Jadi ini kitab Quran, kitab
kitab Allah Azza wa Jalla ini, maka dia tak ada alif. Tengok dah, sedikit perbahasan lah yang lepas lah. Hadzal Quran kitabun azimun anzalnahu ilaika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab Al-Quran, kitab yang agung yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kerja? Supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman. Itu dia panggil peranan Al-Quran. Litukhrija bihin nas Arabahum wa ajamahum, supaya engkau keluarkan manusia, Arabnya bukan Arabnya, min zulumatil kufri, kegelapan kufur, wal jahli, kejahilan jahiliyah, wal ma'asi, maksiat, ila nuril iman wal ilmi wat ta'ah, kepada cahaya iman, ilmu dan ketaatan. Biizni rabbihim ay wazalika biiradatillahi wa taufiqihi. Kita boleh keluarkan manusia itu dengan kehendak Allah dan taufik daripada Allah. Fahuwal hadi liman qaddara lahul hidayah. Ingat, kita dah sebut banyak kali, hidayah itu ada apa? Dia panggil apa? Hidayah ada dua, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Hidayah taufik Allah saja, Allah saja. Fahuwal hadi liman qaddara lahul hidayah ala yaday rasulihil mab'us an amrihi subhanahu. Maknanya hak jauh beri hidayah, yang beri taufik Allah saja boleh. Kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama, para pendakwah menyampaikan, dia panggil hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad maknanya, kalaulah Allah Ta'ala izin, kita boleh keluarkan manusia daripada gelap kufur kepada cahaya iman, daripada gelap maksiat kepada cahaya taat, daripada gelap bid'ah kepada cahaya sunnah. Ingat. Baik, ayat ini ditafsirkan dengan ayat Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah wali kepada orang beriman. Allah keluarkan orang beriman daripada gelap kufur kepada cahaya iman, gelap syirik kepada cahaya tauhid. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Puak kafir, wali mereka, toke mereka, taghut. Gapo kerja taghut? Yukhrijunahum minan nur ila zulumat, mengeluarkan manusia daripada cahaya iman kepada gelap kufur. Na'udzubillah. Itu dipanggil, ayat ini ditafsir dengan ayat Al-Baqarah 257. Baik. Ila siratil azizil hamid, ke jalan Allah yang maha berkuasa, gagah perkasa, lagi amat terpuji. Ai litukhrijan nas minaz zulumat ila nur. Fungsi Al-Quran, kerja Nabi dan para pendakwah nak mengeluarkan manusia daripada gelap kufur pada cahaya iman. Huwa tariqul haqqil wadih, itulah jalan yang jelas, yang nyata, yang lurus, yang Allah bentangkan untuk hamba-Nya yang beriman. Hadza huwa tariq, ini jalan. Kalau mengikut jalan ni, jalan Quran, jalan sunnah, kamu akan sampai kepada Allah yang gagah perkasa. Dia sahaja yang mustahiqu, yang berhak untuk dipuja dan dipuji, dan dialah Allah Ta'ala yang maha terpuji daripada segala perkara. Maka kalau mu nak jumpa dengan Allah, ini jalan dia. Hadza huwa tariq. Siapa yang tak ikut jalan ni, bermakna dia ikut jalan sesat,
jalan yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka nama dia jalan celaka, wal iyaz billah, jalan yang cukup berliku dan berbahaya. Karena itulah para jemaah sekalian, kita berusaha untuk nak didik masyarakat, nak ajak manusia supaya duduk di atas landasan yang Allah bawa, Allah gariskan dengan panduan Al-Quran, duduk di atas landasan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sebab kita tidak tahu, tidak mahu manusia ni kerugian, buat kerja banyak tapi tak kena dengan apa? Dengan kehendak Allah, dengan Rasul. Maka kita akan kecewa di akhirat esok. Wal-iyaz billah. Kita minta berlindung Allah daripada Allah biarkan kita terumbang-ambing, tak tahu lagi mana. Wal-iyaz billah. Hati-hati para jemaah sekalian dengan permainan-permainan yang dibuat oleh orang-orang yang bukan Islam, ataupun apa-apa teori konspirasi yang dimomokkan, dimasukkan oleh bukan Islam, ataupun orang yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bukan Islam, dibawa masuk ke dalam Islam, kemudian ditampalkan ataupun ditempelkan dengan nama Islam, maka dia jadi agama. Sedangkan dia itu asing daripada agama. Allahul musta'an. Kita berpindah kepada ayat yang kedua. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah jualah yang mempunyai segala yang ada di langit serta yang ada di bumi. Wa wailul lil kafirin min azabin syadid. Dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Al-Quran, dari azab yang amat berat yang akan menimpa mereka kelak. Itu terjemahan. Tafsir kata apa? Ai anzalna ilaikal Quran. Allah kata, aku turunkan Quran ini kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kerja Nabi? Litad'un nasa ila suluki siratil azizil hamid, supaya engkau ajak manusia, dakwah manusia, panggil manusia. Orang Kelantan kata kecek manusia supaya mengikut jalan yang digariskan oleh Al-Aziz, Allah yang gagah perkasa, Al-Hamid, lagi yang terpuji. Siapa? Allah al-mustahiqu lil ibadati wahdah. Allah yang berhak kita puja, kita puji, kita ibadah, kita taat hanya kepada dia saja. Siapa dia Allah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, alladhi min sifatihi, di antara sifat Allah, annahu yamliku, pemilik, pengatur, pentadbir, ma fis samawati wa ma fil ardi, segala yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Nah, malam tadi tuan-tuan dan puan-puan yang peka dengan sunnah telah melakukan solat sunat apa? Gerhana bulan. Itu salah satu daripada ihya'us sunnah. Ramai juga anda dengan sahabat-sahabat kita, dia kata bukan kita tak nak solat Ustaz, manusia tak ada di masjid. Itu peranannya jawatan kuasa masjid, surau, balasah, war-warkan kepada masyarakat. Malam ni ada gerhana, jom kita datang awal ke masjid sebelum isya, kita nak solat gerhana. Kena ingat. Maknanya Allah SWT susun gerhana itu untuk apa? Supaya kita manusia fafza'u, kembali kepada Allah. Sallu, salat sunat gerhana, banyak minta ampunan, istighfar dan taubat, wa tasaddaqu, dan bersedekah. Wal khalqu kulluhum milkuhu wa abiduhu, semua makhluk ini di bawah kuasa Allah dan kita ini hamba Allah. Tak ada siapa boleh kerah kepala, tunjuk gedebek, tunjuk something,
Dia tak mau ikut peraturan Allah. La. Siapa dia tak mau ikut peraturan, apa jadi? Tengok di akhir ayat. Wa wailul lil kafirin min azabin syadid. Nerakalah. Wailun. Wailun ni dua makna. Ada setengah ulama tafsir kecelakaan besar. Ada ulama kata wailun wadin fi jahannam, satu lembah curang yang dalam neraka jahanam. Neraka tu berat dah, dia duduk bawah. Lagi dahsyat. Lagi dahsyat dia punya kedudukan, wal iyaz billah. Munasabah ayat wailun ni dengan yang sebelumnya apa? Setelah Allah Ta'ala bagi tahu bahawa kerja Nabi, fungsi Al-Quran nak tarik manusia ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa dia Allah? Iaitulah Allah pemilik langit dengan bumi. Maka datang ayat ini sebagai amaran, kalau kamu tak kenal Allah, kalau kamu kerah kepala, kamu nak lawan juga Tuhan, wailun, celaka besar. Ini tertib ayat cantik. Wa wailun lil kafirin min azabin syadid. Wailun satu makna halakun, kebinasaan. Maknanya wasyiddatun wa bala, binasa, bala. Semua orang-orang yang menentang Allah, itulah kedudukan mereka. Wa qala ba'du ahli tafsir, ada setengah ulama kata wailun ismu wadin fi jahannam yasilu min sadidi ahli nar. Allahu akbar. Dia kata satu lembah dalam neraka jahanam. Dalam dia tu air dia tu siapa dia? Sadid, nanah ahli neraka, wal iyaz billah, duk mengalir situ. Yang penting semua benda tu benda berat belaka tu. Neraka sendiri kita berat dah, kena wailun ni pula, nak kata apa? Wallahu a'lam. Yang pentingnya bahasa secara directnya wailun dengan mana halakun wa syiddatu, binasa dan kesusahan. Ada setengah ulama dia tafsir wailun dengan mana wadin fi jahannam. Wallahu a'lam. Baiklah, kita pindah kepada ayat yang ketiga. Allah Ta'ala nyatakan alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'anil akhirah. Setelah Allah nyatakan wailun, kecelakaan bagi orang kafir, munasabah dia jelas. Datang ayat ini menafsirkan siapakah sifat kafir itu, apakah sifat kufur, apakah sifat kafir yang berat itu, apa dia? Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'anil akhirah, orang-orang yang mengutamakan dunia lebih daripada akhirat. Tanda pelajaran. Sifat yang pertama, iaitulah orang yang cinta dunia tinggal akhirat. Tengok tafsir supaya ringkas masa. Wa wailun lil kafirin, celakalah, lubang neraka lah kepada puak kafir yang memilih kehidupan dunia tinggal akhirat. Dia tak mau masuk Islam, dia tak mau beriman. Sebab apa tak mau? Sebab bagi dianya tak ada faedah. Mungkin dia tak beriman. Karena itulah kita tengok orang yang bukan Islam, mereka berjaya dalam perniagaannya, berjaya dalam projek. Sebab apa? Bagi dia tak ada akhirat, tak ada dosa, tak ada pahala. Cuma mereka takut kepada undang-undang dunia, takut kepada SPRM, takut kepada polis, takut kepada penguasa. Kita dengar kata-kata orang tua zaman dulu, dia kata selagi lembu makan rumput, bahaya kata-kata ni. Tapi zahir zaman kita ini, selagi lembu makan rumput, undang-undang akta dunia ini boleh dibeli, boleh dibayar, boleh dikelentung. Anak zaman budak-budak duduk dengar orang duduk ceramah ni, selagi lembu makan rumput. Kata apa benda lembu makan rumput?
Maknanya selagi manusia tu manusia, an-nasu nas aina ma kanu wa aina ma haluhu, manusia tu manusialah dia. Kalau tidak dipasak dengan keimanan kepada Allah, takut pada Allah, takut pada dosa dan pahala, tak usah katalah marilah akta apa pun, yang hak je buat akta tu pun dia pula langgar juga, rasuah juga, riba juga, hentam sana hentam sini. Waktu berkuasa selamat, sudah hilang kuasa, diburu oleh orang sampai ke lubang cacing ataupun lubang penjara, wal'iyazubillah. Jadi kita jangan belajar dengan ilmu yang puak kafir yang tak ada dosa pahala. Mereka tak ada iman, tapi kita orang beriman, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan petunjuk, jalan Allah Azza wa Jalla. Kenapa pula kita berani mencari benda yang pelik, sedangkan di hadapan kita ada yang sahih, yang benar? Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, itu sifat yang pertama puak kafir. Apa dia? Mereka tak fikir kepada akhirat, dia fikir dunia semata-mata. Asalkan dapat, lantaklah. Asalkan dapat, pedulikan manusia. Yang penting kita nak apa? Kita nak kesenangan, kemewahan, kemegahan di dunia semata-mata. Itu sifat kafir yang pertama. Sifat yang kedua, wa yasudduna an sabilillah, dan menghalangi manusia dari jalan agama Allah. Ay yasrifuna nas an dinillah, mereka pesongkan manusia daripada jalan Allah. Yamna'una mittiba'ir rusul, mereka cuba usaha supaya orang ni tak pergi dengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengar, ikut, mereka akan azab, akan seksa. Kita baca dalam kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat ke tidak? Puak kafir ni bila mari musim haji di Mekah, persidangan khas, convention, bagaimana kita nak sekat orang supaya jangan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat kita gini, kita akan letak pegawai, dia panggil apa ni, istilah lah dia panggil cyber trooper ke apa, hak jenis buat di ayah ni, kita letak setiap pintu masuk Mekah ada orang situ. Bila orang nak mari nak pergi Mekah, tuan-tuan, hati-hati. Di Mekah tu ada seorang pemuda nama Muhammad, dia ni sewil, ahli sihir, tak betul jalan, macam-macam dia ayah. Hak ni tunggu sini, hak ni tunggu sini. Orang ni ada otak, ada akal. Bila kuat sangat dia ayah, dia cari lah, siapa kat Muhammad ni? Sudah. Bila sampai di Mekah, orang luar ni nak cari siapa kat Muhammad ni, kuat sangat ni. Hak ni kata sihir, hak ni kata gila, hak ni kata penyair, macam-macam. Bila dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca Al-Quran, Nabi seorang yang benar, ramai masuk Islam dengan sebab dia ayah yang dibawa oleh kafir. Tapi apa boleh buat? Bila orang dah beriman, apa jadi? Mereka cuba seksa, azab, macam-macam pengkhianatan yang dia buat terhadap para sahabat radhiyallahu anhu. Baik, sekarang zaman kita ini dia cuba sekat, menyekat kita ini dengan permainan gadget-gadget. Dia tak sekat agama, dia sekat kepala otak. Masa kita terbuang, habis masa kita dengan apa? Dengan lara, duk main benda-benda tak tahu apa. Bulan Ramadan, sepatutnya baca Quran, duk baca muka buku. Dipanggil Facebook muka buku. Duk baca grup WhatsApp, hentam sana hentam sini. Ni ada setengah orang ni kita tengok, Allahu Akbar, Facebook dia tu cakap nak baloh ya bulan-bulan Ramadan ni. Duk baloh, duk perli orang, nganyi orang. Tu peringkat hak budak-budak netizen. Mereka orang cerdik-cerdik pula boleh masuk dalam dewan persidangan, duduk balas situ pula.
dunia nak kiamat. Baik, kita pergi pada sifat kafir yang ketiga. Wa yabghunaha 'iwaja, serta menghendaki jalan itu menjadi bengkok terpesong. Dia jadi jalan bengkok terpesong. Ai wa yuhibbuna an takuna sabilallah, dia nak suruh kepahaman agama ni terpesong daripada jalan yang benar, mengikut hawa nafsu dia. Kalau kita baca dalam secara perundangan Islam, dia panggil tarikh at-tashri' al-islami. Penjajah ni di antara awal-awal dia masuk mana-mana negara umat Islam, setelah daripada cengkaman ketenteraan, dia cengkam kepala otak orang. Dia panggil al-ghazwul fikri, serangan pemikiran. Tanda ni pelajar, al-ghazwul fikri, serangan pemikiran. Ini bahaya. Jadi agama hak betul jadi tak betul, sengit. Hak sengit jadi betul. Dalam kitab tafsir Munir kata, wa min amsilati zalika fil asril hadis, contoh pada zaman moden kita, zaman kita ni, al-insiraf an tatbiqil hududis syar'iyyati. Orang putih cuba pesongkan otak umat Islam, takut dengan undang-undang hudud. Takut. Woi, undang-undang hudud keras, potong tangan, tak ada peri kemanusiaan. Orang berzina, suka sama suka, direjam, kena sebat. Apa undang-undang ini? Dimomok-momok kan? Maka jadilah apa yang terjadi. Undang-undang Islam ditakuti oleh anak orang Islam sendiri, sedangkan undang-undang Islam itu untuk menjaga keamanan dan keselamatan mereka. Apa boleh buat? Ini kepahaman yang karut telah dibuat oleh penjajah. Maka mereka telah berjaya dalam isu ini. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Akhir ayat Allah kata apa? Ulaika fi dhalalin ba'id. Allahu akbar. Mereka itulah orang-orang yang terjerumus ke dalam kesesatan yang jauh daripada kebenaran. Mereka itulah orang yang terjerumus dalam kesesatan yang jauh daripada kebenaran. Nak kata apa? Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita semua untuk mencari yang terbaik, mencari yang benar, yang sahih dalam kehidupan ini. Kalau tidak, entah ke mana kita akan pergi. Wallahu a'lam. Ai ulaikal kuffar mausufuna bihadhihi sifat. Itulah puak kafir yang disifat dengan tiga sifat tadi. Fi zahabin ba'idin 'anil haqqi, mereka jauh menyimpang, menyeleweng, terpesong daripada jalan yang benar. Wal iyazubillah. Kafir tulen dan juga anak-anak orang Islam yang terpedaya dengan ajaran mereka, dengan doktrin mereka, mereka juga terpelanting daripada siratul mustaqim, daripada jalan yang benar. Allahul musta'an. Kita minta Allah Ta'ala bantu kita untuk berada di atas siratul mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah perbincangan ringkas tentang ayat ini. Al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah. Faedah dari sudut pendidikan dan ilmu yang kita ambil daripada ayat ini. 5 faedah saja kita pilih, insya-Allah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Ayat ini Allah Ta'ala sebut, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Fungsi Al-Quran nak keluarkan manusia daripada zulumat, kegelapan yang banyak, dengan lafaz jamak, kepada nur, cahaya iman. Satu je, mufrad. Kata di para ulama, Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir dia kata apa?
Hazihil ayat ini dalatun, menunjukkan bahawa turuqal kufri wal bid'ati katsiran. Jalan kufur banyak, jalan syirik, jalan ni banyak. Lorong bid'ah banyak. Hak Nabi tak ajar tu lah kita duk buat sangat. Hak Nabi tak ajar tu duk buat sangat. Allahu akbar. Nur mufrad, wa anna tariqal khairi laysa illa al-wahid. Jalan yang betul itu satu je. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala abbara anil jahli wal kufri bizzulumat. Jahil, kufur disebut dengan nama zulumatun, dengan kalimah jamak, pelbagai kegelapan. Wa abbara anil iman wal hidayati bin nur, cahaya, hidayah, satu. Lafzun mufradun. Maka disinilah kita tahu bahawa jalan-jalan sesat, jalan-jalan mengaruh, jalan-jalan kufur, syirik dan bid'ah mungkar banyak. Jalan yang benar satu je, ikut Quran dengan sunnah sebagaimana dihuraikan oleh para ulama Islam, itu jalan yang betul. Hak lain menyeleweng. Allahu akbar. Payah. Syaitan ni bulan Ramadan ke tak Ramadan ke, walaupun dia sudah diikat tapi dia berfungsi. Macam-macam manusia ni. Ini kita nak tegurlah sikit kepada makcik, pakcik, adik kakak, awal-awal. Apa teguran? Ni pakai duduk menari sehari dua, duduk menari, pinyek duduk menari. Gila apa boleh Ramadan duduk menari ni? Mocik-mocik pun duduk menari juga. Kono-kono nak ikut seorang anak muda yang orang panggil influencer tu, pakai menari habis. Pakai orang tua pun menari juga. Satu masa dulu sambutan raya, nak duduk menyanyi hari raya, dia panggil tajuk apa? Raya apa tahun ni ke apa? Istilah 2 tahun lepas ke 3. Syaitan ni bijak sungguh dia. Setiap tahun ada je proses transformasi yang dibuat oleh syaitan. Baru ni pakat nyanyi anak beranak, bawa nenek opah tok depan, pakat duduk menyanyi lagu raya. Hak belum pada tu lain pula. Ni tahun ni pula pasal jenis nyanyi lembut pula. Dia panggil joget lembut pula. Begitu duk pinyek-pinyek. Kata berapa hijab ni. Ramadan orang duduk baca Quran, muka duduk menyanyi, duduk buat lagu menyanyi. Habis hak tua muda pun pakat jadi tolu, habis pakat duk menyanyi belaka. Berhentilah. Cukuplah duk main benda-benda karut marut ni. Tumpulah kepada ibadat di bulan Ramadan yang mulia ini. Tak salah. Dia kadang-kadang orang ni, dia nak jatuh kawan tu, dia berikut apa kawan budak-budak ni pernah duduk menyanyi, duduk menari dulu, pakai nak ikut tu. Kita kata bulan Ramadan bulan yang mulia, syaitan pun kena ikat. Usahlah awak menjadi pengganti syaitan. Syaitan dah kena ikat, awak pula jadi pengganti syaitan, duk buat TikTok, duk menari, joget. Kerjaannya tak ada, baca Quran pun dah, keduk main kerja hak tak jadi kerja. Wallahu alam. Semoga ada telinga yang mendengar, ada hati yang berfikir di bulan yang Allah Ta'ala ajak kita menjadi manusia yang bertakwa. Wallahu alam. Baik, kita pergi kepada pembincangan kita, belum habis lagi. Maka dalam ayat ini Allah ajar kepada kita zulumat an-nur. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan kepada litukhrija ilaika, engkau yang Muhammad, supaya engkau bekerja. Dia panggil idhafatu ila nabihi sallallahu. Allah Ta'ala idhafatkan, sandarkan kerja ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pemberi taufik itu Allah. Jawab dianya, taufik ada 2 kategori. Yang pertama taufik hidayah, itu kuasa Allah semata-mata. Yang kedua taufik al-irsyad, bimbingan, itu kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah. Yang kedua,
Itu dia. Faedah yang kedua, ila siratil azizil hamid, ke jalan Allah yang maha agung, yang maha terpuji. Ulama tadabbur kata, setelah Allah Ta'ala sebut sirat, jalan, dia sandarkan jalan ini kepada Allah yang aziz, yang gagah perkasa, lagi yang terpuji. Maknanya kalau kamu nak mulia, ikutlah jalan yang mulia. Jalan mana? Jalan diredai oleh Al-Aziz, yang diredai oleh Allah yang maha agung, yang maha berkuasa. Qawiyun, kalau mengikut jalan ini, walaupun kau tidak ramai orang, engkau mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Al-Hamid, yang terpuji. Kalau kamu nak jadi orang yang mulia, ikut jalan Allah. Nak jadi orang yang bahagia, ikut jalan Allah. Nak jadi orang yang terpuji, ikut jalan yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat ini, kata ulama tadabbur, memberi motivasi kepada kita, seperti Al-Baydawi mengatakan bahawa fa fi zikrihi, Allah Ta'ala sebut dua sifat ini jalan aku, memperingatkan bahawa mana-mana orang yang ikut Islam, dia tidak akan kecewa. Dia tak akan kecewa, sebab kita ikut jalan Al-Aziz yang gagah perkasa. Siapa dia ikut Islam, dia mulia, dipuji, sebab jalan Al-Hamid, Allah Ta'ala yang sentiasa terpuji. Jadi kalau kita nak kita dipuji, maka kita ikutlah jalan yang mulia, jalan yang Allah Ta'ala sebut. Ulama tadabbur kata qaddima zikru Al-Aziz Al-Hamid. Kenapa Allah sebut Al-Aziz mulia, Al-Hamid terpuji? Les, dengar, ilmu tadabbur ni panjang. Li'anna al-wajiba awal fil ilmi billah, sebab kita kena, pertama sekali dalam hidup kita kena Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala itu kuasa, yang gagah perkasa, yang punya ilmu yang mantap. Summal ilmi buqini ghaniyan anil hajat. Maka kita tahulah Allah Ta'ala ini sifat dia, maka sifat itulah seorang Allah yang terpuji. Itu yang kata kita kena belajar. Disebut dalam ayat ini Al-Aziz dulu, baru Al-Hamid. Maknanya mau kena Allah yang gagah perkasa. Dengan gagah, ada orang gagah, manusia ni gagah, tapi tidak dipuji sebab dia salah guna kuasa. Dengan kekuatan dia pergi zalim pada orang. No. Ingat molek, Allah adil, telus, bersifat kesian belah pada hamba dia, tidak perkara ada. Baik. Yang ketiga, litukhrijan nas minaz zulumati ila nur, beza di antara yang gelap dengan yang cerah. Tadi kita dah bincang dah. Yang gelap itu jamak sebab banyak jalan. Wa anna hadha sirati mustaqiman, jalan aku ni satu. Wala tattabi'us subula, jalan-jalan yang banyak itu yang sesat. Mana kita fahamlah bahawa jalan yang benar itu satu, jalan yang sesat itu banyak. Jalan yang benar itu ikut Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sesat ikut syaitan, ikut hawa nafsu, ikut tagut, ikut penjajah, ikut macam-macam. Ini jelaslah kepada kita bahawa kita kena ikut jalan yang benar. Jangan ikut jalan yang banyak. Tak semesti ramai itu betul, dan tak semesti tak ramai itu salah. Nah, setengah orang ni tak, dia kira betul dengan salah tu, ramai tak ramai pengikut. No. Kalau nak kira gitu kak, masjid dengan stadium mana ramai? Ramai di stadium. Yang keempat, Allahilladzi lahu ma fis samawati wal ard. Allah Ta'ala setelah dia perkenalkan zat dia, mau kena ikut aku. Siapa aku? Pemilik langit dengan bumi. Pemilik langit dengan bumi, bukan saja pemberi rezeki, pemberi kasih sayang, tapi Allah Ta'ala juga memberi amaran keras. Wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Siapa dia langgar, siapa tak ikut peraturan, maka dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan azab yang begitu dahsyat. Jangan cuba-cuba, jangan berani-berani.
langgar perintah Allah, kerana di sana azab sedang menunggu orang-orang yang tidak ikut peraturan Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, yang kelima, Allah Ta'ala sebut 3 sifat kafir. Kamu orang beriman, jauhi sifat ini kalau kamu nak selamat. Yang pertama, yastahibunal hayatad dunya, cinta dunia lupa akhirat. Satu. Yang kedua, yasudduna an sabilillah, nak menyekat orang dari jalan Allah. Zaman kita hari ni sama-sama jalan Allah belaka, cuma beza pendekatan dan metod. Bila orang duduk mengajar bawa Quran, bawa sunnah, akan ada orang yang cuba buat adik ayah, jangan pergi belajar dengan dia, sesat. Sebab dia duduk belajar Quran dengan sunnah, dia tak pakai ulama. Kita kata mana gitu. Tapak kita Quran dengan sunnah, tapi huraian para ulama Islam. Kita tak main mimpi-mimpi, cerita-cerita khurafat karut, tak ada. Tapi dimomokkan konon-kononnya kumpulan ini kumpulan tak mau pakai ulama. Ulak. Ingat molek, nak sekat jalan kebaikan ni banyak lorong-lorong yang digunakan oleh syaitan. Orang kafir cara dia, sama-sama anak orang Islam cara dia, dan macamlah cinti ayah apa yang dibuat. Hati-hati tuan-tuan. Sifat yang ketiga, wa yabghunaha iwaja, mereka cuba nak pesongkan kepahaman umat Islam ini dengan acuan penjajah yang dibawa oleh penjajah ke dalam negara umat Islam. Maka ketika itulah kita nampak banyak benda-benda, apa dia, benda-benda yang sepatutnya dipaham macam lain, tapi dipahami oleh orang lain pula pahaman. Ini sehari dua ni fitnah Israel dengan sekutu dia Trump, Amerika, lawan dengan Iran, negara Parsi. Jadi umat Islam ni terumbang ambing, nak duduk mana? Nak sokoh ni ke sokoh ni? Kita kata kalau berlawan dua tu, Israel yang tentu jahat dengan Yahudi tu, dengan apa ni, dengan negara apa ni Iran, mestilah orang Islam akan sokoh Iran, betul tak? Cuma kata orang jangan sokong membawa rebah, jangan lebih daripada itu. Setakat muazanah. Hak ni jahat, kafir, ngenak orang, hak ni dua tu bolehlah nak banding lagi. Tapi bila sokong hak ni, jangan pula telan bolak-bolak sekali dengan Syiah dia, dengan Rafidah dia, dengan amalan-amalan dia, seolah-olah inilah hero dunia yang kita kena puja, kita kena taja. Hati-hati tuan-tuan daripada perangkap syaitan. Maka kita mengatakan dia berunah iwaja, mencari jalan yang bengkok, diperbetulkan jalan yang tak betul ni jadi betul. Itu permainan syaitan. Sampai mereka pergi gelaran syahid kepada orang Syiah yang mati. Apa syahid? Kita tengok pegangan dulu. Kalau mereka duduk kutuk sahabat ya, mengkafirkan sahabat, syahid ke mana? Jangan over, jangan lebih. Kita bersimpati dengan apa yang berlaku, tapi jangan angkat tinggi lebih daripada yang sepatutnya. Hati-hati dengan talbisu iblis. Ana duduk dalam majlis-majlis sahabat-sahabat kita, over dah cakap ni, seolah-olah inilah tokoh dunia yang akan membela Islam sebagainya. Kita kata Allahu alam. Revolusi Iran daripada tahun 80 dulu, awal 80 dulu, sudah berapa puluh tahun dah, bukan baru. Berapa ramai anak-anak orang Islam yang terpengaruh dengan ajaran mereka pergi belajar di Qom, di pondok dia, kerana terpengaruh dengan revolusi, akhirnya buat balik mut'ah dan kutuk para sahabat radhiyallahu anhu. Hati-hati perangkap-perangkap syaitan melalui penjajah, melalui pemikiran-pemikiran yang ada ni cukup berat. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan kita ringkas-ringkas. InsyaAllah besok kita sambung ayat 4. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.